Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Azri bin Amatan selaku pensyarah saya untuk subjek ini. Baik, saya Muhammad Nafizuddin hari ini akan membentangkan modul geografi yang telah saya sediakan berkaitan dengan tajuk bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara, iaitu berkaitan dengan 4.1 Asia Tenggara lah untuk geografi tingkatan 1. Baik, saya teruskan. Okey, cara nak menggunakan modul ini sangatlah mudah seperti kita membaca buku saja. Okey, pertama sekali adalah Asia Tenggara. Jadi murid perlu membaca contoh-contoh yang telah saya sediakan di dalam modul ini dan saya telah menggunakan kaedah berwarna fakta berwarna di mana kita dapat lihat di sini banyak fakta-fakta yang telah saya warnakan ataupun saya highlightkan fakta-fakta yang sangat-sangat penting yang boleh jadi rujukan murid lah. Okey, contohnya di sini negara-negara Asia Tenggara kita dapat lihat Asia Tenggara ni terbagi kepada dua dan kita boleh bacalah kat sini. Kemudian negara-negara di Asia Tenggara, okey, terdapat 11 buah negara di Asia Tenggara. Okey. Jadi di sini saya buat modul ini saya letak warna-warna yang penting lah, warna-warni supaya murid tak bosan lah baca modul ini. Sebenarnya dalam psikologi pun kita ada tahu bahawa jika sesuatu bahan bacaan itu hitam putih ataupun tidak menggambar, dia mungkin akan tidak menarik minat audiens untuk membaca, terutamanya murid lah. Jadi murid kita pula adalah murid tingkatan 1. Jadi kita nak menarik minat dia sebagai seorang guru kenalah kreatif dengan buat modul yang warna macam ni. Okey. Jadi ada 11 buah negara di dalam Asia Tenggara. Kemudian saya sedar yang kadang-kadang murid kita ni susah untuk mengingat. Okey, sebab kemampuan setiap murid ni berbeza-beza. Tak sama. Jadi, saya telah sediakan akronim. Inilah cara kaedah yang mudah untuk murid menghafal. Contohnya kat sini saya dapat tunjuk cara ingat akronim STYLE. Ingat MMBFKSLTTIV. Mewakili negara-negara dalam Asia Tenggara lah. Jadi dengan cara akronim ni diharapkan bahawa murid senanglah untuk mengingat negara-negara lepas ni kerana bilangannya banyak juga tu 11. Tapi dengan cara akronim ini akan dapat memudahkan murid untuk mengingat setiap negara yang ada dalam Asia Tenggara. Kemudian bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, ini penting. Okey, tadi pun penting. Okey, mengenali negara-negara sama seperti dalam DSKP. DSKP menyatakan 4.1.1 melengkapkan peta Asia Tenggara dengan nama negara. Jadi sebelum kita melengkapkan peta negara, kita perlulah mengenali dulu apa itu negara-negara dalam Asia Tenggara. Jadi inilah bahan yang akan digunakan oleh murid untuk murid mengenali nama-nama dalam Asia Tenggara punya negara. Kemudian DSKP 4.1.2 iaitu murid menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Jadi di dalam modul ini lengkap ada pelbagai bentuk muka bumi di Asia Tenggara sama seperti yang ada di dalam buku teks. Cuma buku teks itu adalah panduan saya untuk menyediakan modul ini. Okay? Jadi kita dapat lihat pinggir laut contohnya. Dan di sini juga sama, saya telah meng-highlightkan perkara-perkara yang sangat penting. Contoh-contoh yang boleh digunakan oleh pelajar untuk pelajar mengingat dan membantu pelajar untuk menjawab peperiksaan sebenar. Sama tanda pamah juga ada, saya sediakan contoh-contohnya di mana dan kepentingannya juga. Saya ada highlight sini Contohnya pertanian ataupun pertempatan. Jadi dengan huraian yang ada dan contoh-contoh yang ada ini, murid akan dapat faham dengan lebih jelas dan murid juga akan dapat menggunakan contoh-contoh dan huraian ini untuk mereka menjawab peperiksaan sebenar. Kerana soalan-soalan peperiksaan adalah berorientasikan ini juga. Okey, baik. Kemudian kita ada tanah tinggi sama juga. Saya telah meng-highlightkan juga beberapa perkara yang penting. Contoh-contoh lokasinya di mana. Itulah fakta-fakta pun saya ada highlightkan juga di sini. Kita dapat lihat gunung berapi. Contoh-contohnya di mana? Contohnya di Indonesia. Ada 3. Di Filipina ada 2 yang masih aktif. Contoh-contoh inilah yang akan digunakan oleh murid untuk murid menjawab soalan peperiksaan sebenar. Kemudian ada juga dalam DSKP 4.1.3 iaitu menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Bermakna di dalam modul ini juga akan menerangkan bahawa sungai dan tasik utama di Asia Tenggara yang perlu dikuasai dan diketahui oleh setiap murid bagi mereka memahami apa yang disampaikan dan juga dapat menjawab soalan dengan baiklah. Jadi di sini saya sediakan juga sungai, contohnya Sungai Mekong, sungai yang utama. Faktanya juga ada, saya telah highlightkan supaya murid mudah untuk baca dan faham. Okey, panjangnya berapa kilometer, dari mana kawasannya, sebagai geografi kita kena tahu kedudukannya dan kepentingannya kepada penduduk, geografi manusia, aktiviti pertanian dan sebagainya. Kemudian kita ada juga Sungai Irrawaddy, sungai yang penting juga. Dan fakta-faktanya juga telah saya highlightkan supaya murid dapat baca dengan baik. Okey.
kepentingannya juga kita dapat lihat kepada manusia untuk merujuk kepada geografi manusia. Yes, dan itulah sama juga menam Chao Phraya. Okey. Kita dapat lihat fakta-faktanya. Terpanjang di Thailand contohnya, panjangnya 372 kilometer. Dan fakta-fakta inilah yang perlu ditekankan oleh setiap guru dalam menghasilkan modul. Kerana modul ini akan jadi rujukan kepada pelajar-pelajar untuk mereka ulang kaji dalam menjawab peperiksaan yang akan datang. Ya, sama juga. Tasik Tuan Lestak, Danau Toba dan sebagainya. Ini adalah fakta-fakta yang menarik, fakta-fakta yang penting yang perlu murid kuasai dan murid ketahui untuk mereka menjawab peperiksaan supaya objektif pembelajaran itu akan tercapai. Okey, jadi untuk menguji kefahaman murid-murid yang telah kita sampaikan pengajaran, saya telah menyediakan beberapa soal jawab ataupun sesi soalan lah. Okey, contohnya di sini. Namakan negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan peta di bawah. Telah labelkan N1, N2, N3, N4 dan N5. Jadi inilah ruangan jawapan. Jadi soalan ini sangat-sangat bertepatan dengan DSKP yang pertama, iaitu melekatkan peta Asia Tenggara dengan nama Asia Tenggara. Bermakna murid-murid akan faham dulu, akan mengingati dulu apa itu negara-negara Asia Tenggara, dan murid-murid akan melabel di manakah kedudukan negara-negara Asia Tenggara. Jadi ini adalah bertepatan dengan DSKP dan objektif pembelajaran yang guru ingin sampaikan. Kemudian saya sediakan juga soalan-soalan yang saya rasa perlu dijawab oleh murid bersesuaian dengan DSKP lah. Okey, contohnya senaraikan nama negara di Asia Tenggara. Itu wajib dikuasai oleh setiap murid. Okey, kerana DSKP menekankan itu, iaitu melengkapkan peta dan juga dengan nama. Jadi kena ketahui dulu. Apabila kita tahu nama, barulah kita tahu macam mana nak jawab. Kemudian jelaskan bentuk muka bumi. Ini penting juga. Kerana murid dalam DSKP menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi. Jadi inilah dia. Okey, murid kena jelaskan bentuk muka bumi di Asia Tenggara dan bagi contoh. Contoh di mana tadi, seperti yang saya highlight dalam modul. Kemudian nyatakan kepentingan sistem saliran. Ini pun penting. Murid kena tahu dulu sistem saliran yang penting di Asia Tenggara. Bila dia tahu, kenalah orang kata huraikan kepentingannya. Okay, nyatakan kepentingan. Apa kepentingan tersebut? Kemudian sejauh manakah bentuk muka bumi di Asia Tenggara dapat mempengaruhi aktiviti manusia? Di sini kita nak uji kefahaman murid. Kepentingan bentuk muka bumi yang kita telah bahaskan di dalam modul tadi. Jadi modul ini sangat lengkap. Walaupun faktanya padat, kita dapat lihat padat, tapi dia lengkap dan menyeluruh. Dan sangat membantulah untuk murid-murid ulang kaji. Dan saya percaya bahawa modul ini sangat berguna. Cara gunanya pun sangat-sangat mudah, baca balik daripada atas ke bawah mengikut kronologi secara susun. Dan juga kita dapat lihat fakta-fakta yang telah ditekankan, warna, dan juga ada akronim untuk pemudah cara murid untuk menghafal. Dan soalan terakhir saya sengaja sediakan soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi untuk murid menguasai betul. Saya nak uji betul murid ini faham ke tidak. Jika anda menjadi Perdana Menteri, kawasan manakah yang anda akan bangunkan terlebih dahulu dan mengapa? Jadi ia menggalakkan murid berfikir secara kreatif. Okey, dan berfikir berpandangan jauh lah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang modul saya ni. Saya harap modul saya ni dapatlah memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana yang menggunakannya. Jadi modul ni sebenarnya adalah pemudah cara untuk seorang guru menyampaikan ilmu pembelajaran kepada murid dan pemudah cara juga kepada murid untuk mempelajari apa yang telah diajarkan. Kerana apabila murid telah menguasai modul, murid boleh membandingkan modul ini dengan buku teks. Kerana buku teks dulu adalah versi yang lebih banyak, modul ini adalah lebih ringkas tapi faktanya sama saja. Jadi dengan ini murid boleh mempelajari kedua-dua bahagian. Jadi di situ akan sedikit sebanyak akan membantu kefahaman, ingatan murid tersebut. Jadi saya rasa di situ saja penerangan tentang modul saya. Saya harap itulah modul saya ini dapatlah berguna untuk semua murid. Jadi sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.